Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kami satu rombongan daripada Little Khalif International Islam Berhad yang terdiri daripada Head of Departments datang sempena LCISB Annual HOD Retreat 2025 di Sempurna Sabah, yang mana pada hari ini kita membuat acara CSR, Corporate Social Responsibility, dengan bekerjasama dengan Komuniti Dakwah Tarbiyah. Komuniti Dakwah Tarbiyah yang telah menubuhkan Maktab Tarbiyah di Kampung Labuan Haji, Pulau Bumbum, Sempurna Sabah. Dan hari ini kita menyantuni orang-orang kampung, ahli masjid dan anak-anak pelajar. Ada 200 lebih pelajar di Maktab Tarbiyah ini. Dan hari ini kita meresmikan Maktab Tarbiyah Sempurna sebagai pusat pengajian di Pulau Bumbum ini, yang mana Maktab Tarbiyah ini berperanan membangunkan insan yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup mereka, panduan dalam kehidupan mereka, dan untuk kita melahirkan individu Muslim yang cemerlang, insya-Allah. Dan saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada rakan-rakan di Komuniti Dakwah Tarbiyah dan juga pihak pengurusan Sempurna Prihatin, Pertubuhan Sempurna Prihatin, dan orang-orang kampung, pemimpin-pemimpin kampung, ketua kampung, ketua JKKK, ketua imam masjid dan sebagainya, yang telah bergabung dengan kita untuk menjadikan operasi Maktab Tarbiyah ini sebagai suatu benda yang berjalan secara istiqamah hari-hari. Ada lebih kurang 200 pelajar-pelajar di sini, dan mudah-mudahan dengan usaha ini belajar dan belajar Quran dan mengajar Quran, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ini sebagai asbab hidayat, asbab hidayat bagi kita semua, bagi seluruh penduduk kampung ini, asbab hidayat bagi seluruh manusia seluruh alam sampai hari kiamat. Adalah menjadi doa dan visi kita bahawa anak-anak yang terdidik dengan Al-Quran, dengan fardu ain ini, menjadi seorang mukmin yang sejati dan orang yang ke depan dalam bidang masing-masing, yang Allah gunakan mereka untuk menjadi asbab-asbab hidayat dan asbab kebaikan bagi seluruh umat, insya-Allah. Semoga Allah terima usaha ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little Khalif.